Kejap, macam mana korang nak kenal pasti sesebuah trend tu continuation ataupun dah break? Korang save video ni supaya mudah untuk korang study balik. Dalam video kali ni, saya nak share dengan korang cara penggunaan Trendline. Trendline ni adalah tool yang sangat penting untuk korang konsisten profit. Mari saya tunjuk kat korang dalam MT5 korang. Let's go. Bila korang dah masuk dalam MT5, apa yang korang perlu buat pertama sekali adalah korang pergi tukar chart korang ke line chart untuk mendapat trendline yang tepat. Kemudian korang pergi ke bahagian objek, korang ambil objek, korang pilih trendline. Bila korang dah pilih trendline, cara korang nak tandakan trendline adalah korang ambil daripada body line terakhir, touch semua body line terakhir yang berlaku, and then korang buka balik kepada candlestick. Jadi korang boleh nampak setiap trendline yang touch tu, dia menunjukkan korang boleh mencari peluang buy. Maksudnya, jika sekarang korang dah tandakan trendline sebegitu, next bila kena touch sekali lagi, korang boleh cari peluang untuk masuk buy. Kemudian dia kena lagi, korang boleh cari peluang untuk masuk buy. Caranya untuk masuk buy adalah selagi dia tak break trendline tu, dia adalah continuation uptrend. Macam mana pula kalau dia break trendline? Adakah dia continuation ataupun dia akan bertukar arah? Jom saya tunjukkan. Sama juga, korang hanya perlu pergi kepada line chart, tapi kali ini korang tarik dengan lebih jauh. Kemudian korang tutup. Kemudian korang buka balik kepada candlestick korang. Dekat sini korang boleh nampak dia telah pun break low daripada trendline tersebut. Bila dia pull back, dia tak break high, korang boleh cari peluang untuk sambung sell. Itu menunjukkan trend yang uptrend telah pun di breakout menjadi sell. Tapi korang kena ingat, the most accurate mestilah dekat higher time frame. Make sure korang follow Sam and comment untuk video seterusnya.